Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin video yang kesekian kali kata pegang pegot yang mengenai tentang urang-urang Kedayo yang ada di Malaysia. Wahai pemerintah Aceh, kiban ka perkara urangnya ini. Puh na rencana ni puh na rencana nak bantu. Udah dalam nepre. Kaji pak. Kaji nak bantu. Kaji nak minta acara. Yuk kiban kan ilakai bantu buat orang-orang buat pemerintah Aceh. Sayang tu. Nya rakyat ro nasyid. Bangsa nasyidnya. Ni pegat cara. Duk na trip kan kalau urang tanya orang rantau. Kahana berokon yang lagi bantu lagi yang rupa. Nya karena memang kamu karat. Memang khawatir, memang payah lelaki bantu. Dan wajar pergi lelaki Pak Ronur kerana Ronur pucuk pimpinan Aceh. Ni pegat cara apa? Igop je ke? Provinsi-provinsi lain nak ke yak cok orang di Kedah, rakyat di Kedah, masyarakat di Kedah. Pakai orang yang dari Aceh hana lo. Padahal nak orang yang ite le dunia. Hasil melimpah dum. Takkan masalah masyarakat Kedayo yang naik Malaysia sampai ada euro belum nak kejelasan tapu-tapu api. Aku memang nepres pakai juga berkeroro pertama haju mendawa bak media dum. Di mana rata-rata sago dum. Tolong wahai pimpinan yang nak di Aceh. Niat tuang. Ni pegat cara. Benar sebuah kejelasan bak urangnya. Supaya mangat tenang ke. Mangat hati ke. Biar sampai hak urang hana perhatian tepu api dari pemerintah. Ni tolong pak. Betul-betul ni tolong. Ni pegat komunikasi yang mungkin yang urangnya berjaya ni puas kena. Ni memang nak rencana nak bantu pasti nak cara apa. Pasti nak solusi buat urang-urang ni. Karena urang-urang urang yang lebih mafhum. Urang yang lebih tepu. Baik tentang peraturan, tata cara. Urang-urang urang naik kuliah. Dengan ni semikir tu. Nah niat nak bantu. Karena memang dia nak bantu. Urang-urang ni tengah mak kuasa. Tengah nak jabatan. Ni lelaki maaf pak. Lelaki maaf pak urang-urang ni. Pimpinan Aceh. Ni tolong. Saudara-saudara Kedayo yang naik Malaysia. Mungkin nyo saga yang jik lumpegah. Belum akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.